Ambo sebenarnya sebulan bulan Syawal baru ni tak mari sini. Uzur dan doktor nasihat ni supaya bergiat adalah tangan dia. Hari ni pun apa mari ni sebagai nak sambung cerita lama, iaitu kuliah kita di tiap-tiap hari Jumaat yang kita mula di Tanah Melayu di Malaysia ni. Kita di Kelantan memulakan medan ilmu di tengah jalan raya. Biasa kita buat di masjid. Waktu mula-mula hari tu kita buat Masjid Muhammadi pada Jumaat. Bila UMNO pegang Kelantan, dia tak beri yang mengaji di masjid. Tahun berapa tu, belum pada tahun 90. Lepas tu kita mari buat di pejabat PAS ni, atas sebelah atas, tapi dengan sebab makin ramah. Kita minta daripada bandaran peluang pada kita dulu atas jalan raya. Bukan kan saja ramah, tapi nak tunjuk bahawa pada masyarakat mengajar agama ni bukan di masjid je, bukan di balai soh je, di mana-mana sekalipun. Bahkan kita kalau boleh ya, di radio kita mengajar agama, di TV kita mengajar agama,